Apa itu silent treatment dan mengapa ia adalah satu senjata yang paling tajam? Sebelum tu, kalau korang perlu klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, ia bukan senyap untuk tenangkan diri, tapi sengaja mendiamkan diri sebagai bentuk hukuman kepada mangsa. Bila contohlah kita nak tanya soalan kat dia lah kan, dia tak jawab, dia buat tak tahu. Bila korang nak minta penjelasan, mengapa diam je? Dia buat muka, tarik muka, tak peduli. Tujuannya sebab nak buatkan korang rasa bersalah dan tunduk atas segala kawalan dia. Dia buatkan korang rasa tak wujud tau. Dipukul tu memang sakit, tapi diabaikan sepenuhnya, itu yang membuatkan korang rasa tak bernilai langsung. Ini boleh berlaku pada anak ataupun pada isteri yang seseorang yang boleh kawal. Nombor 2, ia kawal korang melalui ketakutan dan kebingungan. Korang mula tanya, aku ada buat salah ke? Aku buat apa hari ni? Kenapa tiba-tiba dia berubah? Tiba-tiba je. Dia tak buat salah apa-apa pun. Tiba-tiba dia berubah. Dan itulah sebenarnya silent treatment yang dilakukan oleh narsisis. Untuk mendapatkan semula layanan yang macam biasa, korang mulalah beralah, mulalah layan diorang melebihi daripada apa yang sepatutnya. Nombor 3, dan ia membuat korang minta maaf walaupun tak salah apa pun. Tak salah apa-apa. Sebab apa? Sebab korang tak tahan dihukum dengan diam. Dan itulah kemenangan besar bagi seorang narsis. Bila korang tunduk bukan kerana cinta, tapi kerana takut ditinggalkan. Silent treatment bukan pendiam yang matang. Ia senjata senyap yang merosakkan harga diri mangsa sebab tak tahu sebab apa. Dan kalau korang sedang laluinya, ini bukan cerita, itu adalah kawalan. Saya Rama, saya penulis buku Muka Topeng Narsis. Klik link bio.